Sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua, terutamanya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Liau Tong Lai, Menteri Kesihatan Malaysia, yang dapat hadir bersama kita pada hari ini untuk Karnival Kesihatan Kampung Orang Asli Bentong. Sesungguhnya kita berkumpul di sini dengan satu niat dan tujuan yang sungguh murni dan penuh berkat. Izinkan saya juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih dan selamat datang kepada ahli-ahli media dan juga Dr. Nur Hizan, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Saudara Ahang, Batin Kampung Sungai Dua Olak, Saudara Muhammad Asra, Pengerusi JKKK Kampung Sungai Dua Hulu, Dato' Rosli, Pengawal Kesihatan Daerah Bentong, Encik Halim, Pemangku Pegawai Jaguar, dan Datuk Mepeng, Presiden Kecara House, yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bantuan kepada kawan-kawan kita dari Kampung Orang Asli Sungai Dua Hulu dan Kampung Sungai Dua Olak. Datuk-datuk dan hadirin sekalian, sudah beberapa lama saya dan juga rakan-rakan sekerja saya di Kecara Soup Kitchen telah merancang projek ini, dan projek ini adalah satu-satunya projek yang dekat di hati saya. Kita hidup bukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup kita sahaja, tetapi untuk menolong satu sama lain. Saya ingin merayu kepada semua supaya kita semua tidak jemu berusaha menolong mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan kita, kerana ia merupakan perjuangan yang belum selesai. Sebenarnya, projek ini adalah hasrat guru kerohanian saya, Yang Mulia Sam Rinpoche dari Kecara. Beliau adalah seorang yang mengambil berat tentang warga-warga yang memerlukan bantuan, terutama sekali yang miskin dan yang tidak mampu menyara diri. Kami di Kecara Soup Kitchen tidak memilih agama atau bangsa bila kami menolong dan memberi bantuan makanan, kerana moto kami adalah Hunger Knows No Barriers, atau tiada halangan membantu kelaparan. Makanan yang kami sumbangkan juga adalah makanan tanpa daging, supaya semua kaum dapat menikmatinya. Lagipun, makanan seperti ini sangat berkhasiat dan semua yang menikmati hidangan tidak perlu berasa was-was. Mungkin Yang Berhormat boleh bercakap lebih tentang ini, kerana beliau juga seorang yang mengamalkan pemakanan berasaskan sayur dan tanpa daging. Datuk-datuk dan hadirin sekalian, Kecara Soup Kitchen telah berkembang daripada sebuah organisasi yang memberi bantuan kepada mereka yang tidak boleh menyara diri di desa atau homeless, kepada sebuah organisasi yang mempunyai klinik mobile, kaunseling dan sekarang sebuah food bank. Di sini, saya ingin berucap terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli media kerana mereka telah banyak menyokong dan membantu kami di Kecara Soup Kitchen untuk berkembang secara berterusan. Kalau bukan kerana ahli-ahli media, kami mungkin tidak dapat berkembang untuk membantu lebih ramai lagi rakyat kita yang miskin dan kebuluran. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang memberi sokongan dan bantuan untuk menganjurkan majlis ini, terutama sekali Kementerian Kesihatan Malaysia dan pejabat ahli Parlimen Bentong. Marilah kita sama-sama membantu rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama, terutamanya mereka yang susah dan memerlukan bantuan kita semua. Sekian, terima kasih. Yang pertamanya saya nak mengalu-alukan Kecara House, kita punya penyedia makanan yang enak pada petang ni bagi kita. Kita ucap terima kasih kepada Kecara House
mengalu-alukan kehadiran mereka, dan juga kepada semua penduduk-penduduk di Kampung Sungai Dua, Olak dan juga Kampung Sungai Dua ini. Terima kasih semua dapat datang ramai-ramai untuk kita jayakan Majlis Hari Raya Aidilfitri.